apa aku buat sebab masa aku join tu, projek yang berkaitan dengan kerajaan, dan sistem ni akan digunakan oleh kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan satu Malaysia. Sebab orang kata kerja corporate ni dia tak boleh stay satu company lama. Betul. Dulu aku kerja dekat bank. Jadi kat situ senior-senior semua dia akan cakap apa tau. Dia akan kata kalau kau kerja bank, kau kerja 10 tahun dekat satu bank, dengan kau 2 tahun sekali kau lompat tukar bank, eventually kau kembali ke bank yang asal, kau akan duduk di posisi yang lebih tinggi berbanding dengan kau 10 tahun kau stay dekat satu tempat. Betul. Sesebuah organisation tu kan, susah untuk kau naik walaupun kau perform, walaupun kau capai KPI kau, walaupun KPI kau exceed expectation pun, belum tentu lagi kau boleh naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izzat Amin di dalam episod baru. Okey, hari ini bersama saya adalah seorang sahabat yang kerja dia mendaki tangga kerjaya corporate. Jadi mula-mula dia start, dia macam biasa, dia masuk daripada bawah dan dia kerja makin lama makin naik, makin lama makin naik. Hari ini kita bersama dengan dia untuk ceritakan pengalaman beliau. Cik Sirhan Abdul Ghazali. Assalamualaikum Sirhan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Baik. Sihat. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Cuma lately sebab cuaca kot, serak-serak sikit lah. Ni bukan suara natural ni, ada suara demam. I see. Okay. So Sirhan, mungkin kau boleh ceritakan lah. Aku rasa viewers mesti nak tahu apa yang kau buat sampai kau boleh bertahan dekat dalam dunia corporate tu. Apa kau belajar, macam mana kau bermula? Silakan. Okay, aku start kerja lepas graduate lah. Okay. Basically aku graduate tahun 2013. Okay. Aku study dalam bidang computer science, pengkhususan keselamatan dan jaminan maklumat di Universiti Sains Islam Malaysia lah. Okay. Itu nama kursus tersebut. Yes. Okay. Nama universiti dan nama kursus yang aku post selama 4 tahun lah. Okay, dekat USIM. So memang sebenarnya aku antara batch yang terawal lah sebenarnya dalam course tu. Aku batch kelima. Okay, dan kita orang punya batch yang pertama tak silap aku tahun 2008. Dan aku grad tahun 2013. Okay. So memang aku start lepas graduate tu aku terus kerja. 2013 aku grad. Sebenarnya sebelum grad tu, sebelum ceremony tu, aku dah start kerja tau. Kau di offer sebab apa? Sebab kau ada beasiswa? Okay. Sebenarnya aku dapat offer intern dekat luar negara yang disponsor oleh USIM lah sebenarnya. Okay. Tapi sebenarnya proses nak dapatkan sponsorship tu sebenarnya kau kena interview dengan NC. Waktu tu Datuk Musa interview aku. Okay. Dan aku Alhamdulillah dapat sponsorship untuk buat internship dekat Sydney, Australia. Okay. Tahun 2012. Okay. So aku pergilah. Pergi lebih kurang dalam 4 bulan aku buat internship. Kemudian balik daripada internship tu sebenarnya kita kena bentang lah apa yang kita buat sepanjang internship depan NC juga. Okay. And then selepas daripada aku punya presentation tu, aku di offer oleh USIM untuk bekerja di dalam USIM. Yes. Sebagai pegawai teknologi maklumat lah waktu tu. Tapi disebabkan waktu tu juga aku sebenarnya dah dapat satu lagi offer daripada my previous acquaintance lah, kenalan. Sebenarnya sebelum aku pergi intern dekat Melbourne, kat Sydney tu, aku intern kejap tau dekat local company. Okay. Dan lepas aku habis intern dekat Sydney tu, dia offer aku untuk masuk company dia. So aku start lah. Lepas dah habis intern tu, aku start kerja dengan dia. Okay. Sebenarnya memang company SME lah. So masa tu masuk tu terus pengkhususan terus cyber security. Okay, masa aku start kerja sebab aku punya kursus ni, dia punya apa yang aku study sepanjang 4 tahun tu adalah termasuk dengan programming ataupun Java programming lah. Development, basically kau develop system dan sebagainya. Dan first kerja aku tu memang aku start dengan development. Okay, aku kerja dengan sebuah company ni dan kita orang ada satu projek dekat Melaka. Yang kita orang bangunkan satu sistem berkaitan dengan tanah dan galian di Melaka. Lebih kurang dalam setahun setengah aku kerja kat situ. Apa sistem tu buat apa? Sistem tu dia buat, nama dia e-tanah. Okay. E-tanah? Yeah. E-tanah ni macam sistem yang kita punya pakai untuk determine tanah-tanah punya holding Dia ada banyak sebenarnya ada banyak portion lah. Dan untuk company aku, kita orang handle satu modul, nama dia modul pelupusan.
Okey. Maksudnya kalau siapa-siapa yang nak nak lupuskan tanah ataupun nak tukar status tanah dan sebagainya, dia ada melalui beberapa proses yang panjang tau. So ada SME yang akan advise dekat kita sebagai developer apa proses yang sebetulnya, dan daripada situ kita kena develop sistem supaya proses yang dulunya manual kita automate. Tapi dekat pejabat tanah kan memang orang bising. Betul tak? Betul. Orang Memang bising sebab selama ni kita pakai semua file-file hard copy je. Sekarang ni semua kena digital. I see. Disebabkan tu sebenarnya memang ada beberapa hiccup lah sebab kita nak implement benda baru ni, especially kita bila dah biasa dengan manual ways kan. So dia macam transition tu, even pegawai-pegawai yang bekerja dekat PTG waktu tu pun dia macam ada sedikit reluctant lah, tapi benda tu memang tak boleh nak dielakkan. Mungkin sebab dia orang ni adalah old school. Betul tak Zia? Betul. Old school. Memang macam kita lah. Kita sekarang ni kalau kita nak kena buat TikTok ke apa ke, aku rasa aku pun tak boleh nak tengok transition je kan. Betul. Okay. Tapi masa kau start tu, okay, bila daripada programming, bila kau start tahu yang kata okay, aku punya line ni, aku punya passion ni adalah ke arah cyber security? Okay. Good question. Sebenarnya engkau tak tahu, kau just follow the flow apa orang. Okay, dia sebenarnya aku boleh cakap dia 50-50 lah sebab aku tak nak bazirkan apa yang aku dah belajar 4 tahun tu. Okay, which is memang ada portion ada development, ada portion memang sebenarnya berat kepada keselamatan dan jaminan maklumat, which is cyber security itself lah. So aku cuba untuk dapatkan juga job yang betul-betul kena dengan apa yang aku belajar lah. Sebenarnya yang development tadi tu pun tak lari, tapi aku rasa macam ada something yang aku missing tau. Aku tak berapa keen on proceed with development much longer. So aku decide aku resign daripada previous company tu. Aku cuba cari juga kerja yang ada kaitan dengan development, dengan cyber security lah. Kemudian nak dipendekkan cerita, ada rezeki aku dipanggil oleh satu company berkaitan kerajaan tau. Aku cakap je lah terus cakap terus ke? Boleh je. Boleh Cyber Security Malaysia. Yang ni memang sebenarnya aku tak pengawal keselamatan cyber lah. Cyber kata pagat cyber lah. Okay. So yang ni sebenarnya aku tak apply directly tau. Aku sebenarnya letak aja aku punya profile kat LinkedIn. Dan sewaktu tu memang HR Cyber Security Malaysia dia approach aku. Dia tanya boleh tak datang interview, dan aku pergilah interview. Waktu tu masa tu kau dah berhenti kerja yang lama ke? Ataupun masa tu memang aku dah berhenti lah. Waktu tu aku sebenarnya kau gamble lah. Aku gamble, aku nak cari time off, aku berhenti. I see. Benda ni aku rasa benda yang ramai orang pun alami benda yang sama lah. Masa kau decide untuk kau gamble, kau berhenti kerja tu, kau ada backup plan ke? Especially untuk youngsters zaman sekarang kan. Of course diorang nak belajar pada orang macam kau. Adakah kau terus masa kau decide untuk kau terjun lubang tu, kau terus terjun ke, ataupun masa tu kau dah standby kan payung terjun dulu baru kau terjun? Faham tak? Ada setengah orang dia ikut emosi je. Betul. Aku tak puas hati, aku berhenti hari ni, esok tak kisah apa yang berlaku kan. Betul. Masa kau decide tu, kau dah ada planning ke? Dah ada apa-apa simpanan ke apa ke? Okay. Masa sebelum aku decide untuk berhenti tu, sebenarnya memang aku ada backup plan aku lah. Okay, at least sebenarnya aku ada saving 6 bulan ke depan untuk cover aku punya komitmen semasa tu lah. Aku rasa lebih kurang dalam tahun 2016 waktu tu. Sebelum aku join Cyber Security Malaysia, lebih kurang tahun 2016 tu, aku decide untuk berhenti kerja dengan previous company. Tapi sebelum aku berhenti tu, aku pastikan aku ada saving at least 6 bulan ke depan lah, supaya kalau katalah aku tak dapat kerja immediately after aku berhenti, aku ada buffer 6 bulan untuk at least aku survive. Dan sebelum aku dapat panggilan daripada Cyber Security Malaysia ni juga, aku ada juga buat Uber. Masa tu Uber tau. Okay, ada Uber aku pernah buat di sekitar Cyberjaya. Maksudnya kau memang jalan hari-hari untuk orang kata top up kau punya saving waktu tu lah. Betul. Sebab kita tak tahu kan what the future holds. So memang aku tak nak lah berhenti kosong-kosong je kan. Berhenti membabi butuh orang kata. Tak. So nasihat aku, sebelum korang buat keputusan menurut emosi, kena fikir 2-3 kali jugalah. Okay, sebab kita ada keluarga, especially kalau kau dah kahwin, kau ada komitmen, kau ada anak semua tu, lagilah kau kena fikir. So kalau nak buat keputusan drastik, kau kena tarik nafas dulu.
Tak ada nafas, fikir dalam baru kau buat keputusan. Kalau kata memang kau tak boleh nak go, dan aku rasa memang penting jugalah kau pentingkan kau punya emosi dan juga kesihatan mental. So kalau kau rasa memang you cannot proceed with that, then we have to lah. Kita kena, kalau kita terpaksa dan terpaksa. Tapi kalau kau ada pilihan dan bertahan dulu, okay, until you can have at least 6 months saving untuk kau survive, then kita proceed ni, cuba untuk something new. Sebab kes aku ni memang alhamdulillah aku rasa aku bersyukur sangat sebab perjalanan dia quite easy lah. Macam aku cakap kan, aku just letak aja aku punya profile ke Job Street dan aku dipanggil oleh HR Cyber Security Malaysia kat time tu. Aku datang interview terus, at the same day terus dapat result. Dalam masa seminggu macam tu lah. Dapat result yang aku dapat. Aku diterima untuk join Cyber Security Malaysia. Tapi waktu tu sebagai junior project management executive lah. Waktu tu memang sebenarnya tak ada directly berkaitan dengan cyber security, tapi at least aku dah masuk ke dalam. Kau dah masuk dekat dalam cyber security. Yang dia memang cyber security. Dan waktu tu aku masuk dalam sebuah department dipanggil Information Security Management Department. Macam tadi kau cerita pasal cyber security kan. Kau buat apa dekat cyber security? Lepas tu adakah dia ni cyber security ni kerja-kerja yang memang yalah kerja corporate kan? Kerja orang besar, pergi kerja pun masuk office yang aircon, ada pakai tie, benda yang diidamkan oleh kita punya generasi muda ni kan. Betul. Apa kau buat dekat situ? Okay, aku punya first post adalah sebagai project management executive tau. So apa aku buat, sebab masa aku join tu kita ada 2 projek yang sangat besar. Okay, projek yang berkaitan dengan kerajaan. Kami engage dengan vendor untuk pastikan satu sistem ni, actually 2 sistem lah, okay, berjalan, dan sistem ni akan digunakan oleh kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan satu Malaysia. Okay, so memang akulah yang jadi focal point yang run untuk pastikan projek delivered lah. Dan aku report direct kepada project manager waktu tu, iaitu bos aku sendiri. Okay, so kita orang memang sepanjang 2 tahun lebih kurang kita ada project timeline 2 tahun untuk settlekan projek tersebut lah. Dan aku punya initial employment masa tu adalah contract. So aku contract lebih kurang kontrak apa? Kau dengan cyber security tu kerja contract type? Kau tengah buat kontrak? Bukan. Kerja sebagai, maksud aku dia punya term tu kontrak lah, sebagai pekerja kontrak. Okay. So dalam lebih kurang 2 tahun kontrak, kemudian aku diserap sebagai permanent staff lah. Okay. Sebab dia masih lagi, dia kira apa? Government agency ke? Dia panggil berkaitan dengan kerajaan lah. Dan company aku ni, CSM ni, dia sebelum ni dia bertapak di bawah MOSTI. Kementerian Sains dan Teknologi lah waktu tu. Tapi bila dah kalau macam tu, masa tu kau dapat apa? Dapat pencen ke kau dapat KWSP macam biasa? KWSP lah macam biasa. Sebab kita bukan direct kerajaan, kita sebagai macam badan makanan jugalah. Okay. So memang betul-betul corporate lah. Kerja corporate lah kan. Betul. Okay. Cuma bila kau dapat permanentship tu, dia punya benefit berbeza lah. Tapi memang lain dengan skim kerja kerajaan. Cuma yang berbezanya sebab kau, kalau apa-apa jadi dekat company, kementerian kau yang akan tampung apa dia punya kos-kos tu lah. Yes. I see. Contoh bayar gaji ke apa, kalau apa-apa berlaku kan. Kementerian kita orang yang menaungi kita orang ni akan cover lah. I see. Kau memang stay kat sana lama ke kau jam dekat dalam bidang yang, sebab orang kata kerja corporate ni dia tak boleh stay satu company lama. Betul. Dulu aku kerja dekat bank. Jadi dekat situ senior-senior semua dia akan cakap apa tau. Dia akan kata kalau kau kerja bank, kau kerja 10 tahun dekat satu bank, dengan kau 2 tahun sekali kau lompat tukar bank, eventually kau kembali ke bank yang asal, kau akan duduk di posisi yang lebih tinggi berbanding dengan kau 10 tahun kau stay dekat satu tempat. Betul. Maksudnya ada satu mentality, kalau kau nak panjat corporate ladder, kau memang kena keluar. Okay, aku ada tendensi untuk bersetuju dengan statement tu lah. Sebab apa? Macam mana pun kalau katalah culture sesebuah organisation tu kan, susah untuk kau naik walaupun kau perform, walaupun kau capai KPI kau, walaupun KPI kau exceed expectation pun, belum tentu lagi kau boleh naik. Sebab ada certain culture ni memang kau akan kena follow seniority. Kau perform macam mana pun, contohlah kau dah stay kat sana 4 tahun tapi position kau still sama. Yang mana itu berlaku pada aku.
Aku bekerja lebih kurang dalam 4 tahun kat cyber security. Tapi position aku tak berubah, walaupun aku waktu tu memang aku dapat KPI, achieve KPI Boleh aku hit KPI dan semua lah. malah lebih lagi lah. Hmm. Dan juga waktu tu sebenarnya lebih kurang tahun 2020 kita kena COVID. Okay, tapi sebelum tu lagi ada beberapa isu lah dengan cyber security Malaysia. Okay. Tapi bukan sebab tu jugalah aku berhenti, tapi sebab aku rasa aku perlukan grow. Tapi kau kerja 4 tahun dekat situ 4 tahun. Apa yang macam mana kau boleh stay? Adakah sebab gaji dia ke, ataupun dia punya luxurious life ke, ataupun dekat situ orang macam kau kerja cyber security bang? Okay, tak ada sebenarnya apa yang buatkan aku stay. Dan sebenarnya aku agak keberatan tu untuk resign, sebab aku sangat-sangat sayang dengan aku punya colleague satu department tu. Diorang sangat-sangat supportive. Memang work culture waktu tu memang aku sangat-sangat happy. Tapi disebabkan aku perlukan grow, aku decide untuk venture out lah. Kira passion kau hilang lah. Passion aku masih ada lagi. Tapi aku rasa aku perlukan grow. Dan in term of salary lah, pertama aku cakap memang in term of salary. Okay, sebab aku rasa 4 tahun kerja kat situ, aku punya salary tak bertambah drastically. Bukan drastically lah, aku cakap exponentially lah. Dan aku rasa sebabkan ekonomi waktu tu mencabar, aku cuma nasib untuk try lompat ke company lain. Alhamdulillah aku dapat interview, dan lepas 2 kali interview aku dapat the position yang lebih higher daripada current position. Dan salary dia pun Alhamdulillah lagi tinggi lah daripada apa yang dapat daripada cyber security dulu sebelum tu. Kalau lah macam kau punya take untuk life lah, kan, daripada kau punya kerja corporate tu, sebab benda ni aku rasa tak diajar dekat mana-mana universiti. Benda ni kau takkan tahu kecuali kau dah lalui benda tu tau. Bila kau dah lama dekat dalam bidang corporate, apa lesson paling besar yang kau rasa kalau kau belajar tu, kau tak boleh nak belajar kat tempat lain kecuali kat tempat ni tau, daripada kau punya pengalaman kerja corporate tu? Okay, pertama, anyone is replaceable. Kau nak keluar ini macam tercala. Bukan. Ini benda ni memang aku belajar. Bukan aku belajar, memang aku perhatikan lah. Okay, even aku punya boss pun pernah cakap, kita jangan terlalu sayangkan company. Okay, sebab kalau kita keluar, company tak kisah apa, sebab kita boleh diganti. So anyone, kau tak kisahlah kau punya position apa, asalkan ada lagi orang yang di atas kau memang boleh diganti. Sehebat mana pun kau. Sehebat mana. Itu memang adalah lesson pertama. Even valuable mana pun kau, kalau kau keluar, ada orang takkan pujuk. Keluar. Sebab aku ingat kan dia ada macam counter. Bergantung lah. Dia bergantung pada company. Kalau rasa company rasa kau macam kau sangat valuable dan memang kau perform, tapi sebabkan company macam acuh tak acuh je nak keep you stay kan, ada yang akan counter offer, ada yang cakap tak apalah, memang kita tak boleh nak offer apa yang kau yang dapat daripada apa company satu lagi. So tu first lesson lah. Second lesson, kerja tak akan habis. Kecuali kerja kau ada deadline, ataupun kerja kau memang ada dia punya tempoh tamat. Kalau kerja kau mundane, memang repeating, ataupun memang orang kata berulang, tu memang takkan habis lah. So kau jangan stress sangat-sangat. Kau just keep doing what you are doing. Take life slow ke maksud kau? Janganlah slow sangat. Kau kena take life kau tu seiring dengan kau punya kehidupan. Aku bila kau cerita macam ni, aku pernah ada satu masa tu aku kerja dengan bank. Aku jenis yang tak boleh bila aku buat benda yang repetition tau. Jadi waktu tu aku dah kerja dekat bank, aku buat audit. Aku dah kerja 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga, aku dah start fikir kata, tahun ni aku akan repeat benda yang sama. Daripada bulan 1 aku akan buat audit yang sama, cuma different year je lah, different financial year. Lepas tu aku akan repeat sampai aku dah boleh tahu dah, tahun ketiga tu aku dah boleh tahu apa yang aku akan buat tau. Waktu tu aku refer dekat aku punya kawan aku ni dah 2 tahun dia sambung belajar. Jadi bila dia sambung belajar, dia grad, lepas tu dia sambung lagi. Aku nampak ada improvement kat situ kan. Itu dalam bab aku tu, aku jadi macam rasa loss tau. Sebab kita bukan lagi cari duit. Kita kadang-kadang kita cari apa self development, ataupun dalam kes aku tu is passion lah. Macam kau, bila kau start rasa yang kerja kau takkan habis tu,
Okay, bila aku rasa kerja aku takkan habis tu sebenarnya sewaktu Ada apa-apa yang trigger sebab okey kau kena faham orang muda, budak-budak generasi yang youngsters ni, first apa yang dia buat adalah dia akan cukupkan dulu dia punya, kita ada apa, teori Maslow kan, teori Maslow yang pasal needs, keperluan basic, apa semua basic necessities. Once mula-mula kau kerja, kau untuk cukupkan kau punya basic necessities. betul. Second, kau dah dapat cater second kategori kau punya kehendak lah. Okay. Lifestyle lah. And then ada satu lagi yang luxurious punya life tu kan. Once kau dah hit all three, walaupun amount dia mungkin bagi setengah orang tak sama. Mungkin bagi aku 5,000 tu aku dah boleh hit semua tiga-tiga level. Bagi kau mungkin kau kena 10,000 baru kau boleh hit tiga-tiga level. Ada orang kena 100,000 baru hit kan. Jadi aku tengok trend dia adalah sampai satu masa bila kau dah hit semua tiga kategori ni, kau akan tarik handbrake sebab kau dah rasa macam cukup. Inilah benda yang kau rasa kau boleh komen. Engkau mungkin lebih faham lah. Antara duit dengan masa. Aku rasa ini topik yang kau sendiri dah alami. Betul. Duit kau mungkin dah cukup aku rasa waktu tu. Sampai kau rasa macam aku sekarang ni aku perlukan masa. Aku bukan perlukan duit lah. Betul tak? Betul. Okay, itulah antara sebab apa aku bukan nak kata keep changing jobs kan, tapi sebab aku punya own target. Aku tak nak bersara pada umur aku 50-an. Okay. So aku kena fikir cara untuk aku pastikan at least by 50 kata sebelum 50 kan, kau ada sejumlah amal yang cukup untuk kau teruskan hidup secukupnya. Tak mewah, tapi sustainable. Yes, exactly. So itu yang jadi aku punya drive tau, untuk aku itu yang kau tukar-tukar kerja. yes, so untuk aku pastikan aku hit the target lah. Kalau aku stay satu tempat saja, memang aku rasa memang aku tak akan dapat apa yang aku cuba target, which is memang earlier retirement lah. So memang nak tak nak, untuk kau dapatkan lebih ganjaran kan, orang kata ganjaran, memang kau kena jump. This is reality lah aku cakap. Memang kau kena lompat. Kalau tak, kalau kau stay at the same position ataupun at the same company, diorang punya increment pun tak sebanyak kalau kau lompat. Contoh macam kau punya current position kan, dia bayar sekian gaji, dan dia punya increment pun stagnant je. Setiap tahun memang itu ialah kau punya increment. Bila kau lompat, contohlah kau punya gaji sekarang dalam 4,000 contoh, dan kau lompat, kau boleh demand 20% more than what you earn now. I see. Macam itu. Yeah. Maksudnya kalau aku nak lompat, kalau gaji aku 5,000, aku dapat 120%. Yes. Bukanlah 20% je lah. 20%. Itu okay. minimum lah kau boleh So aku kena, kalau aku gaji 5,000 aku nak lompat, aku kena minta 6,000 macam tu lah. Okey, biasanya kita akan tetap dapat ke ataupun dia akan ada itu kau kena pandai nego dengan HR. Contohlah kalau kau dah interview dengan technical lead contoh biasanya 2 stage lah. First stage and second stage. Third stage kau akan hadap HR. Waktu ni lah kau kena gunakan negotiation skills untuk nego salary yang kau nak. Macam mana, how do you sell yourself lah macam yes. tu. Benda tu macam mana kau belajar? Benda tu cara belajar melalui pembacaan lah. Aku banyak juga kadang scroll social media lah. Okay. Kadang-kadang aku tengok ada beberapa input yang bermanfaat untuk aku try apply. Sebenarnya memang jadi. Memang kalau kau put yourself, you are deemed valuable, kau boleh demand kau punya salary tu. I see. Dan habis, okay, soalan paling mudah lah. Dah kerja, gaji dah banyak, dan kau buat apa dengan duit tu? Simpan lah. Kita nak balik simpan saja. Tak ada apa-apa. Orang muda mesti nak kena tahu. Okay, kalau kau nak simpan pun ada cara. Macam aku sebenarnya low risk taker lah. Dan kalau kau ni sebagai seorang low risk taker, kau punya pulangan pun akan jadi low return lah. So aku punya, maksudnya first tu kau kena identify. Untuk simpan duit ni kau kena identify dulu kau ni risk type yang macam mana. Yes. Betul. Kalau kau rasa kau memang pejuang kan, kau nak agresif punya orang, kau nak high return, kau menuju ke instrumen yang high risk. Ada memang akan dapat high return. Contohnya
Macam Contoh yang low, medium, high. itu macam kau ni lah buat forex, bukan forex lah. Trading lah. Trading Day ataupun trading apa semua tu. Itu yang high risk lah. Kalau medium risk, low risk. Kalau medium tu macam public mutual investment kan. Kalau macam low risk is macam kau buka ASB account ataupun ASB financing. Okay. Dia memang low risk. Property pun bagus juga. Okay, bercakap pasal property, kalau nak kena aku petik juga benda cerita. Itulah. aku malas nak cerita tanya. Tapi okay, kau dah tanya kan, tak apa aku cerita. Aku pun ada juga invest dalam property lah. So aku alhamdulillah setakat ni aku berjaya. Aku tak cakap berjaya, tapi aku dapat beli 3 buah rumah. Di usia yang muda. Masa umur aku 27 tahun aku beli rumah apartmen. Yang mana memang waktu aku beli tu, aku decide nak beli tu, aku memang decide untuk tak duduk. Memang untuk investment, purely investment. Dan rumah tu sebenarnya bersebelahan dengan university. Okay. So memang senang nak sewakan sebab ada ejen yang memang menguruskan apartmen tu sebagai college kediaman tau. So memang dia kau pegang ejen tu, ataupun ejen tu pegang kau. Okay. Jadi memang dah macam guaranteed return lah. Guaranteed return. At least kalau kau dapat break even pun sebenarnya dah okay dah. At least kalau katalah lepas few years property tu dah naik, kalau kau nak jual at least kau dapat untung. Kalau kau tak nak jual pun kau keep renting je lah. Macam mana kau waktu tu kau kata umur kau 27 kan? Macam mana ada siapa-siapa influence kau untuk beli ke? Macam mana kau tu bersejarah? Aku punya masalah adalah kita punya masa kita tukar daripada sekolah menengah pergi ke masuk universiti kan. Masa aku masuk universiti tu aku rasa macam aku ni masih lagi budak-budak. Lepas tu aku start kerja. Kita kerja dalam 24, 25 kan. Kau 3 tahun kerja kau dah beli rumah. Masa tu aku 27 tahun, aku tak fikir lagi nak beli rumah. Apa yang trigger kau untuk tengok benda tu? Sebab mesti ada something yang ajar kau tau. Sebab tak semua orang fikir yang sama. Good question. Sebenarnya yang kalau kau nak cakap first hand orang yang ajar aku adalah mak aku dengan opah aku. Okay. Opah aku umur dia waktu tu umur dia dalam 60-an, dia dah ada beberapa buah property tau. Okay. Dia memang banyak invest kat tanah. Aktif, okay. Yes. Dan dia ada rumah yang dia buat dan dia sewa kan. Tak salah aku ada 7 biji rumah. Antara influence aku yang terbesar adalah upah aku dengan mak aku. Mak aku ni seluruh rumah tau. Tapi mak aku boleh beli tanah 5 ekar, jadikan tanah sawit. Dan mak aku punya income terbesar adalah daripada tanah yang dia beli tu. I see. So memang aku dapat first hand knowledge daripada kecil. Memang kau dah tahu benda ni is something yang boleh buat duit lah. Itu yang sebab kenapa kau buat ni. Okay. Kalau aku cerita macam ni, aku rasa aku faham lah. Sebab ayah aku daripada aku kecil sampailah aku form 5, memang kita orang menyewa rumah. Memang ayah aku tak beli rumah. Jadi masa aku dah form 5 tu baru ayah aku beli rumah. The first home yang dia own lah dekat situ. Jadi aku rasa mungkin sebab tu aku lebih skeptical terhadap benda tu. Sebab dulu aku punya mentality adalah kenapa aku nak kena beli rumah, baik aku sewa. Bila aku sewa, aku senang sewa naik, aku pergi cari tempat lain. Aku punya mentality macam tu tau. Betul. Cuma tu lah, kalau kau nak main dengan property ni sebenarnya kau kena tahu betul-betul tau apa yang kau nak. Kau kena study betul-betul apa cost yang kau kena keluarkan sebelum kau nak beli property. Dia tengok on paper memang nampak senang, tapi bila kau betul-betul go into that process, kau akan tahu sebenarnya tak mudah. Dan kalau kau tak ada positive cash flow, memang kau akan sakit. Sebab ada beberapa cost yang memang kau kena keluarkan out of your pocket tau. Dia memang atau kertas sebab banyak ni je kau sebenarnya kau keluarkan, tapi sebenarnya bila kau in reality, it's more than ini untuk apa? Untuk beli rumah yang kau beli first rumah yang kau beli tu adalah rumah new ke ataupun rumah subsale? Jadi subsale ni apa cost basic cost lah kalau orang tahu, orang yang tak pernah beli rumah. Untuk property subsale ni kalau kau nak beli kan, first kau kena standby 10% deposit. Daripada harga rumah lah. Yes, maksudnya paling senang rumah harga 200,000, aku kena standby 20,000. Yes. 20,000 je lah. Berapa sen? 10%. 10% 200,000? 20,000 lah. 20,000 lah. 20,000 ya. Okay. So itu memang aku kena standby. Yes. Tak boleh ke aku apply loan buat 250,000 ke? Okay. Good question juga. Okay. Dia sebenarnya bergantung lah. Kalau kau berurusan dengan ejen kan, ejen dia akan advise dia akan bagi certain advice yang mana membantu jugalah, tapi at the same time sebenarnya menjerat juga. Contoh macam kalau kau beli property, contoh harga 20,000, 200,000 kan, tapi kau tak ada deposit,
Dan bank sebenarnya akan bagi kau loan 90% saja maksimum. Okey. Untuk even untuk pembeli rumah pertama. So kalau kau tak ada 10% tu, contohlah harga rumah 20,000, 200,000, kau tak ada 20,000. Kau nak cakap mana? Itulah datangnya ejen akan advise supaya kita buat markup loan. Okey. Markup loan tu dia akan tengok macam value semasa rumah tu lah. Kalau katalah rumah situ value dia sebenarnya 200,500, tapi seller ataupun pemilik nak jual 200,000 je. So kau boleh buat markup loan up to the highest Market value property tu lah. So bila dah tolak semua bagai tu, kau akan dapat lebihan dan juga kau dapat cover kau punya deposit tu juga. Tapi dia punya play dia, kau punya monthly commitment akan bertambah lah. Kau punya sepatutnya kau bayar contoh rumah 200k kan, kau kena bayar dalam sebulan dalam 900 contohnya tapi disebabkan kau buat markup loan, bulanan kau jadi 1,300 contohlah. Jadi macam tu. Okey. Maksudnya okey, katalah apa nasihat, katalah aku baru nak beli rumah aku yang first. Okey, aku umur 25 tahun, 26 tahun macam tu. Aku baru nak beli first. Apa preparation aku kena buat sebelum aku beli rumah tu? Sebelum kau beli rumah tu, pertama pastikan first daripada aku punya financial lah. Okey. Yes, financial. Apa aku nak prepare daripada financial tu? Kau kena pastikan kau punya komitmen dan juga kau punya future commitment tu, adakah salary kau compensate dengan kau punya current commitment dengan future commitment. Contohlah, sekarang komitmen kau buat bayar kereta contoh. Kemudian kau nak bayar sewa rumah. Kau memang nak beli rumah, tapi takkanlah kau nak duduk kat bawah jambatan kan, mesti kau ada sewa rumah ataupun sewa bilik. Itu current commitment lah. Future commitment tu apa yang kau nak beli. Contoh kau nak beli rumah. Kalau kau beli rumah baru, kemudian kau ada current commitment ni, kau total up semua, berapa balance yang kau akan ada. Dan balance tu cukup tak untuk kau survive kau punya sebulan tu. Kalau kau punya lebihan tu cuma ada ratus-ratus yang mana kau mampu untuk makan Maggi saja setiap bulan, aku suggest hold dulu. Kau take a step back ataupun kau cari property yang lebih murah, yang lebih padan dengan kau punya nasihat. Orang yang baru kerja terus beli property ke, ataupun tunggu dulu, cukupkan dulu kau punya basic necessities, kau punya second level punya needs, baru kau fokus beli rumah ke? Okay, kalau aku rasa ni yang aku experience aku memang sebelum aku beli rumah tu, aku tengok aku punya current commitment aku cover tak, aku selesa tak dengan aku punya current commitment. Kalau aku rasa macam hujung bulan pun dah sesak, takkan aku nak beli rumah lagi lah, bertambah sesak. Tapi komitmen bulanan kau tu kau tengok kena tak dengan lifestyle kau. Contoh macam kalau kau jenis yang okey je makan sehari sekali, ataupun kau suka masak ke, ataupun kau suka makan kat luar, tengoklah benda tu akan jadi faktor juga untuk kau membantu buat keputusan. Okay, macam aku aku rasa waktu tu memang aku tak beli kereta yang mahal waktu tu. Aku rasa aku beli kereta yang cukup untuk pergi point A to point B. Okay. In fact, masa mula-mula aku kerja, aku pakai kereta Volvo badak bapak aku tau. Kereta Volvo 240 yang macam tanker tu. Kereta kebal. Ya, kau langgar apa-apa pun memang kau yang kebek. Ini nak reverse tu tak payah sensor kan? Betul. Tiga degung tu dah sampai lah. Okay. Memang itulah. Itu aku pakai masa first 3 tahun aku kerja. Lepas tu baru aku berani beli kereta. Okay. Kita pun beli kereta murah je. Kemudian bila aku rasa macam financially aku dah start stable sustain, aku try untuk beli rumah pula. Dan waktu tu pun aku memang ada saving. Cukup untuk aku cover deposit. Waktu nak beli rumah tu memang aku ada jumlah yang cukup lah untuk aku beli. Baru aku buat keputusan untuk beli. Dan sebab satu lagi, bila katalah aku dah beli kan waktu tu, memang aku dah terus sewa kan, maksudnya okay, first preparation pasal kau punya financial lah. Kau punya bank transaction, kau punya commitment, semua tu kau kena prepare untuk youngster yang baru nak mula. Okay, lepas tu secondly is identifying sama ada kau beli property tu untuk kau duduk ataupun untuk kau sewakan. Yes. Betul. Kalau untuk duduk, straightforward lah, kita nak duduk kat situ. Kalau untuk investment pula, kita nak cari rumah dalam range berapa? Sebab of course engkau punya case adalah kau ada sewa pada budak universiti. Betul. Dan aku rasa tetap juga akan ada rosak-rosaknya. Kan? Kalau macam mana? Kalau untuk investment kita just beli rumah yang kita tak sakit hati ke? Harga range dia. Okay, memang kalau boleh cari yang memang kau tak sakit hati lah. Macam aku punya case, aku beli rumah yang aku sewakan ni, dia disewakan kepada sebuah badan berkanun, sebuah universiti lah. Yang mana kalau kau sewa dengan universiti, segala kerosakan dalam rumah tu akan ditanggung oleh universiti.
lampu rosak ke, Okey. sumbat tanah tersumbat ke, student akan report kepada universiti akan take actions. Maintenance tu lah. Ya. Kita sebagai owner memang bulan-bulan dapat clean amount. Okay. Kalau kau pandai cari property, kalau contohlah kau sewakan dengan kau punya bank commitment tu sama, break even lah. Kalau kalau tak kau tambah sikit lah. Yes. Instead of kau bayar RM1,500, Betul. kau bayar RM200 je. Yes, Betul tak? exactly. Beza dia Dan kan? kau ada property, masih ada lagi property yang standing in front of you. So aku rasa bila aku dengar cerita ni, berapa tahun dah kau daripada kau beli first property dengan sekarang? Dah 2017 kan? Dekat 9 tahun lah. Dekat 9 tahun. Maksudnya property tu punya price dah naik. Dah naik, lah. yes. And kau punya portion kau dah bayar tu dah covered lah. Covered, yes. So kalau aku jual pun aku tak rugi dan aku dapat lebihan extra money. So bila kau beli second property, apa kau buat? Kau cagar kan ke? Kau tunjuk income ni daripada rental proceed ni ke? Satu lagi, kalau katalah kau nak proceed with second property kan, kau boleh gunakan agreement dengan yang first property ni sebagai supporting document. Maksudnya dia akan jadikan kau sebagai income tambahan lah. Tapi at the same time kau masih lagi memegang komitmen rumah tu. Okay, tapi kau boleh gunakan agreement tu untuk tutup balik. Ini akan jadi macam leverage kat kau punya debt service ratio, TSR tu lah. Betul. Okay. And then sebelum aku buat keputusan untuk beli second house tu, aku tengok jugalah aku punya gaji bertambah ke tak. Takkan kalau gaji kau tak bertambah, tapi komitmen kau bertambah, kau nak tambah lagi kau punya beban. Waktu tu aku decide untuk beli sebab waktu tu aku dah bertukar kerja dan alhamdulillah aku punya gaji waktu tu memang dah naik. So aku tengok macam aku ada lebihan ni dan memang bulanan aku masih tak berubah, aku punya komitmen masih lagi sama. Dan aku ada lebihan ni. Aku dah buat apa? Aku beli rumah yang kedua, which is undercon property. Okay. Undercon property tu sebab aku beli sebab waktu dia nak siap tu sebenarnya dekat dengan waktu aku nak habis bayar kereta aku tau. So aku berani buat keputusan macam tu. So dia sebenarnya dia tak ada keputusan yang betul atau salah. Dia sebenarnya bergantung pada kau punya kau punya faham, kau punya timing. Yes. Kau punya kefahaman kau terhadap kau punya situation sekarang. Aku rasa benda ni kan, kalau dia ajar dekat universiti, betul tak? Benda ni aku rasa benda ni sangat-sangat practical tau. Betul. Benda ni real life, real experience. Kalau kau dapat reach out to these institutions kan, aku rasa sangat membantu. Sebab tak semua orang tahu dan tak semua orang cakna dengan benda ni. So kadang-kadang orang tak ada knowledge pun dia dah aku rasa macam budak ni baru umur 27 dah beli property, aku pun nak juga. So kita tak boleh nak terus bagi advice dekat dia sama ada beli atau tak. Kau kena tengok kau punya diri sama ada kau mampu ke tak sebenarnya untuk tanggung komitmen rumah ataupun kereta. Itulah. I see. Maksudnya sekarang ni kau dah kerja corporate, kau dah ada property apa semua kan. Of course orang mesti nak tahu. Dia takkan sentiasa the highest point. Semua takkan semua duduk dekat awangan je kan. Mesti ada momen-momen yang kita boleh reflect. Kan. Apa kau pernah berada, apa kau punya take on your lowest point in life? Apa cerita-cerita kegagalan? Orang tak nak dengar cerita kejayaan ni is typical bro. Kalau nak kata kegagalan, sebenarnya kegagalan tu juga membentuk engkau tau. So memang ada momen-momen low, especially waktu aku start kerja tu. Ada juga masalah-masalah company yang sebenarnya effectkan kau. Contoh macam aku punya first job tu memang it's a small medium company. Small medium enterprise. Memang bukan big corporation lah. Bila kau kerja dengan SME ni, kalau SME kau tu memang management dia belum stable, akan ada banyak masalah. Macam aku dulu memang aku pernah kerja tak dapat gaji berbulan-bulan tau. Serius lah? Berbulan-bulan? Berbulan-bulan. Lebih 6 bulan sebenarnya. Pernah aku dan kerja, kau masih keep on datang? Aku keep on datang. Apa yang menyebabkan kau masih datang? Macam mana dia bagi tahu yang dia tak boleh bayar? Dia bukannya tak boleh bayar tu, dia tak ada paid up capital ataupun dia tak ada cash lah. Tak ada cash. Dan projek tu bila kau dapat langsaikan projek tu baru kau dapat payment. Itu yang menyebabkan aku masih lagi stay sebab aku tahu macam mana pun bila kita settle kerja at least dapat payment tapi cuma lambat. Dan aku memang pernah survive on aku punya saving selama 6 bulan lebih sebab aku tak dibayar gaji. Macam mana dia bagi tahu tu? Adalah. Dia ada panggil briefing semualah. Kita sebenarnya ada insting tau. Kita dapat tahu. Memang kita ada intuition yang cakap ni
sebulan ni tak dapat gaji ni, bulan depan kalau dia masih lagi tak ada side project ke apa, macam mana dia nak bayar kita kan. So memang benda tu yang jadikan kita macam suspicious lah. Tapi aku masih lagi survive waktu tu sebab aku ada saving. Dan aku rasa aku masih lagi boleh belajar walaupun aku tak ada bajet. Aku fikir untuk aku belajar je dulu sebab aku masih boleh survive on saving. Tapi ada orang yang masa tu berhenti. Ada, memang ada. Yang memang tak datang bila gaji tu. Memang berhenti kerja lah basically. Memang tinggal, aku rasa last project yang aku handle tu masa tu memang tinggal 3 orang je. Yang masih lagi ada. Masih stay dekat situ lah. Tapi alhamdulillah lepas tu masih lepas dah dapat payment, kita punya gaji tunggak tu slowly dibayar lah. Tapi ada yang tak penuh. So memang antara momen-momen yang low lah. So aku nasihatkan kalau kata ada yang nak cuba kerja dengan SAP, boleh, tapi selidik dulu sama ada diorang tu stable ke tak, sebab takut jadi kes macam ni lah. Dan aku rasa bukan aku seorang je yang pernah mengalami benda ni. Orang lain pun mungkin pernah mengalami. So itu menjadi pengalaman lah. So bila kita cari kerja lain, kita ada tendensi untuk elakkan kita kerja dengan SAP. Tapi benda ni sebenarnya terpencil lah, tak semua. So macam kisah aku kena. Sebab tu aku pilih, bila aku keluar tu aku pilih untuk kerja dengan company yang lebih besar dan lebih stable. Dan bila aku jump ke company lain pun memang aku cari yang lebih besar dan kau akan cari company yang lebih besar lah, ataupun yang bagi kau lebih banyak exposure. Betul. Orang kata budak-budak muda ni dia kena cari gaji dulu ke ataupun dia kena cari skill dia dulu? Kena tambah skill dulu ke kau fokus gaji dulu? Okay, pada aku, bagi yang baru-baru grad ni kan, better kita asas skill dulu. Sebab kalau kata kita dah ada skill, bila kita dah proof kita punya skill waktu interview, kita boleh demand berapa banyak yang kita nak. Dan bila kita punya future employer ke rasa kita macam kita valuable, dia boleh bagi apa yang kita nak, berdasarkan apa yang kita based on kita punya experience dan juga based on kita punya skill set lah. So memang nak dapatkan skill set tu daripada ground, pembelajaran ground, daripada kita punya side tu, belajar hands on, ataupun kita pergi ke training program ke apa kan. Kalau company sebelum ni ada provide training, pergi je. Diorang boleh claim dengan HRDF. So memang dapatkan sebanyak mana skill yang korang boleh dapat, especially skill dalam bidang apa yang korang belajar dekat universiti ataupun dekat mana-mana ke, dekat college vocational ke, dekat mana-mana institution ke. Dapatkan sebanyak mana skill yang boleh, yang berkaitan dengan apa yang korang belajar. Tapi kalau korang nak cari yang tak ada kaitan dengan apa yang korang belajar pun tak ada masalah, asalkan korang boleh demonstrate that skills. Maksudnya tak boleh, apa kau punya nasihat is fokus on skill dulu lah. Walaupun gaji entry level, stay dulu 6 bulan 1 tahun, dapatkan dulu dia punya cara nak buat, dan baru kau lompat. Betul tak? Baru kau mudah untuk lompat. Betul. Dan waktu kau nak dapatkan skill tu, kalau kau perlu hidup within your means, then tahanlah dulu. Sebab kita masih muda lagi kan. Macam tu, macam baru grad 2-3 tahun, kumpul dalam 6 bulan, tahan 6 bulan tu. Kalau boleh hidup dengan gaji yang kita dapat waktu tu, tahan dulu. Tapi boleh tahan ke Sid? Orang zaman sekarang ni mana boleh tahan sih? 23 tahun tu dia nak lambang Mercedes, dia nak BMW, dia nak shopping dekat pavilion. Pengaruh dekat social media, tengok kawan-kawan semua post macam tu kan. Of course dia orang pun nak macam tu. So macam mana kau punya sihat untuk benda-benda macam ni? Okay, macam aku sendiri, aku tak peduli pada brands. Aku tak kisah aku nak pakai baju pasar malam ke, I couldn't care less. Dan aku tak kisah orang pandang aku macam mana pun. Sebab aku rasa okay, ini hidup aku tentukan hidup aku. Kalau aku rasa aku nak push untuk aku dapatkan something yang aku nak, yang more than biasa aku ada, aku boleh je beli sebenarnya. Tapi sebab aku rasa macam it's not necessary for me. Aku tak perlukan branded cars waktu tu. Aku tak perlukan branded clothes. Aku pakai baju yang asalkan boleh menutup aurat. Dan makan pun, kadang-kadang aku makan asalkan bagi kenyang, dah cukup lah. Masa tu memang itu terletak pada diri kau sendiri. Kalau kau rasa kau nak pakai benda-benda branded, kau nak follow trend ke apa semua tu, kau kenalah navigate kau punya life tu untuk achieve benda-benda tu. Macam aku tak kisah. Aku live within my means. Aku letak diri aku sedar diri. Aku kata sedar diri kan. Kau tak adalah, kau belum kaya, takkanlah kau nak buat macam kau kaya. Daripada kau berhutang,
dan sampai kau kena berhutang dengan orang, tebalkan muka berhutang dengan orang sebab kau nak compensate kau punya luxury life. Pada aku it's not the right thing to do lah. Maksudnya senang ceritanya, panjang-panjang kau cakap tu, jangan percaya social media lah. Betul juga. Betul tak sih? Betul. Jangan percaya, kau kena faham ukur baju Yeah. kepada kau sendiri lah. Social media tu sebenarnya belakang ni kau tak tahu pun apa yang berlaku. Macam sekarang ni. Kau tak tahu belakang tu sebenarnya nampak cantik belakang tu sebenarnya Ya, betul. so apa yang dipaparkan dalam social media tu sebenarnya not 100% true lah. Apa yang semua orang tahu. Apa yang semua orang tahu, tapi semua orang apa dia panggil Denial. FOMO FOMO, fear of missing out. tak nak Dan juga tertinggal kan. denial sebenarnya satu lagi. Sebenarnya benda tu dia orang tahu betul, tapi dia orang memilih untuk be in denial tu. Pejam mata lah. Yes. Aku bukan di situ lah cerita dia. I see. Okey lah Sif, kita pun dah sampai di penghujung kita punya podcast. Last question, final last word kau. Sekiranya kau boleh bagi pesanan pada diri kau yang umur 25 tahun, 24 tahun ataupun lebih muda, betul, apa satu pesanan yang memang kau akan bagi tahu, ataupun apa benda yang kau takkan buat dulu, ataupun benda yang kau akan buat dulu untuk sekarang, pesanan pada diri kau dulu. Okay, aku membesar daripada aku start daripada kecil sampai sekarang, aku sebenarnya banyak go with the flow tau. Even macam aku punya course yang aku dapat ni dekat universiti aku, course yang aku ambil ni sebenarnya aku tak minat pun. Tapi sebabkan aku dah dapat tawaran tu, aku proceed. Aku kata kalau tak cuba, tak kenal maka tak cinta, tak cuba tak tahu. So aku memang aku follow je the flow. So benda tu sebenarnya tak semua orang boleh tau. Ada yang memang kalau kau go with the flow tapi kau tak ada passion, kau tak boleh nak survive. Macam aku sebab aku rasa aku boleh, walaupun aku tak pernah apply pun, sebab aku sebenarnya masa lepas SPM aku nak masuk dalam bidang biologi lah ataupun life science, tapi tak dapat. Aku dapat course yang lain pula yang aku rasa aku letak, mungkin aku tak apply pun, tapi aku dapat. Tapi aku rasa benda ni aku boleh cuba, dan Alhamdulillah aku berjaya grad dan aku masuk kerja yang berkaitan dengan apa yang aku belajar dulu, walaupun aku tak minat. Tapi itulah macam aku cakap, kalau kau ada passion, go for your passions. Tapi kalau kau rasa kau perlu teruskan hidup, then it's okay for you to follow the flow. Okay. Maksudnya kalau kau patah balik, kau akan still lalu jalan yang sama. Mungkin aku akan still lalu jalan yang sama. So aku rasa setakat tak merugikan lah. So aku rasa, dan satu lagi nasihat aku, memang kau je tahu diri kau. Kalau kau rasa kau mampu, kau buat. Kalau kau rasa kau tak mampu, then find other ways. Kau jangan selalu dengarkan cakap orang, even your parents. Your parents do not know you well. Walaupun dia besarkan kau, tapi diri kau je yang tahu kau macam mana. So kalau kau rasa kau benda ni kau boleh buat, go with it. Kalau kau rasa kau tak boleh buat, kau kena cari leverage apa-apa cara pun untuk kau compensate apa yang kau nak. Itulah. Okay Sif, terima kasih sudah datang podcast kita. Sama. Terima kasih kerana jumpa aku. Podcast yang aku tengok kau punya list guest pun, aku rasa macam kedai sangat tau. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.